Assalamualaikum, anda bersama saya Latif dan co-host saya hari ini Asran Rozandik. Asran, Assalamualaikum semua, apa khabar? anda bersama FPL 25-26 di dalam Game Week 7. Hari ini kita nak just quick recap on Game Week 6 dan teruskan kepada Game Week 7. Kita pilih player-player mana untuk anda. Matches mana yang boleh score point. Saya pun agak teruk nak predict pasal skor saya macam cilaka. Ni dan seterusnya lah. Boleh? Uh, okay. Uh, Macam mana minggu anda, Azran? Boleh lah. In terms of FPL, I think seperti ramai orang, the banker ramai orang letak ialah Erling Haaland lawan Burnley. Erling Haaland mula Ooh. tak skor, minit ke 90, pum, dia skor 2 biji. So, siapa yang captain Erling Haaland tu as expected, banyak point lah. So, that's what I did. Huh? Oh, you did you I, kept I, co-captain trans- Haaland? I put Haaland captain, and not only that, I transferred Haaland in. I tak ada Haaland before this. Ya. I knew this game, Oh, this kau next terus couple of Haaland. games. Letak Haaland, captain You tu dapat 67 apa point jadi rasanya kat kalau tak salah. sticking to your Salah? Salah was my vice captain. And betul pun Salah dapat 2 points. Agak-agak lah, sial lah. Apa, tiba-tiba kau cakap apa salah captain forever. Tak, always, usually itulah. Usually captain or is a Liverpool player, tapi I was looking at, ini game lawan Burnley ni memang expected Haaland score. Memang betul lah, 16 point Haaland, right? Tapi Hmm, yang tip kita dulu masih menjadi, ya, tip, Semenyo keeps on scoring. He's the highest scoring midfielder in the FPL. So hmm. siapa yang tak ada Semenyo, ambil. Pasal dia akan dapat point lagi ni. Minggu ni dia at home lawan Fulham. Rasanya ada score ni. Ada tinggi juga. So Siapa back to game Haaland? week 6. No, Semenyo, Semenyo. Semenyo ya. So game week 6 apa yang jadilah City Haaland, ramai orang letak Haaland pun menjadi, tapi unfortunately yang tak menjadi Spurs. Spurs lawan bottom team Wolves, seperti biasalah, Spurs did the Spurs. Siapa yang letak Kudus ke, Was it the letak Spurs? Javi Simons ke, Richarlison ke, semua tak menjadi. Pasal yang score last minute Joao Palhinha, defensive midfield. Oh ya ya ya. So ini dua. I pula kalau you tengok my team, I ada a few, I think I made the right choices, tapi I letak sub. Contohnya Sunderland, Alderete tu I letak. I have Alderete, Oh, 17 point bro on the bench. 17 point on the bench. Tersilap, 17 tak point sangka lah. 17 point. macam apa Lain macam macam mana ni. dengan kapten saya Muhammad Salah? Captain Muhammad Salah ialah kita lawan Palace tu, dia dia diam sikit. Tapi kepada fans Salah, jangan risau. Semalam dia rest kan lawan Galatasaray, lawan Chelsea ni dia score-nya. Paling command Aduh. pun penalty lah. Aduh, ya, kapten saya ada 4 poin je bro. Aduh. Dah lah KTK saya tak main. I Aduh. apa jadi sebenarnya last week Atip, I buat wild card. I sedar KTK dapat red card yang entah Betul ya. apa-apa tu. As soon masa I tengok game tu, KTK kena red card, I fikir okay lah, I have to transfer. Itu terpaksa pum tukar itu masuk Allen tu. Good Buang choice ATM lah masuk bro. Allen, tapi tak lama lagi I akan masuk KTK. He has to play again. Tapi this weekend I nak masukkan balik tak tentu. I ada Richarlison kan, nak buang Richarlison letak KTK, takut dia tak main pasal dia injured semalam. Nak beli si Isak, tak ada duit, tak cukup duit. So tu I tengah cari macam mana. My Liverpool player sekarang Salah dengan Gravenberch lah. Oh, salah dengan Gravenberch. Tapi Gravenberch kan okey kan? Saya Okay. tukar juga. Pasal saya tukar Hawk tu kat left wing Gakpo tu saya tukar dengan Gravenberch. Dapat juga 8 poin. Betul kan 8 Alright, poin? Ya, mantap. 8 poin Betul kan? 8 poin. Ya. Ha, Dia pasal dia assist lah. correct. So Ya. kita fokus game week 7 pula, Tip. Apa yang kita Okey, ingat mari kita on? teruskan ke game week 7. So for me game week 7, kalau apa saya rasa lah kan, Hmm. Arsenal lah. Nampak macam Arsenal sekarang ini peluang dia orang. Sekejap, Kalau dia orang bagi, tak ambil, bagi aku salah share. mereka. Bagilah aku share dulu screen. Boleh. Kalau Arsenal tak ambil game ni, siapa yang salah? Mereka dan keluarga mereka. West Ham ni dah lah baru. Kalau tak menang, pingsan le. Uh, so rasanya dalam game week 7 ni, Digi, rasanya Arsenal. Ambil Arsenalnya player. Salah seorang lah. I rasa sebenarnya siapa yang ada defense Arsenal, siapa yang defensive minded, ambil lah defender Arsenal. Kalau Fiori yang selalu main, Gabriel yang selalu main kasar, lepas tu score corner, boleh. Tak ada masalah. Kalau nak attack, Gyökeres lah.
inilah masa Gyökeres kalau tengok dia punya history, at home dia score. Lawan West Away Ham dia ni, lawan West Ham ni ha, you rasa Gyökeres akan score? akan score. I rasa Arsenal akan menang. Sepatutnya dia orang kena menang. Kalau dia orang ada hajat nak menang title, ini Oh. game dia orang kena menang. Kalau Kalau dia dia tak ada, menang ni, kalau Arsenal ada hajat lah nak menang kalau ada hajat title. betul. Ha. Setakat ni cara dia orang main macam malu-malu kan. Kita tak Ha. tahulah. Tiba-tiba dia tak main Gangio Carres kan. Dia main orang lain ke, Yalah. dia main Tapi midfield jadi striker malu-malu ke Merino ke, tak tahu. dia malu-malu pun dia menang lawan Newcastle lagi. Pasal dia dia harap corner je bro. Dia main corner, dia main gini corner. Itu je. Memang betul pun dia dapat semua set piece kot. Ah, Aduh, siut ah. Tapi itulah. tapi lawan West Ham ni dia orang patut akan attack lah. I think Dengan they West start this Ham, game. kau expect West Ham apa? ni Main kat home kot. kat home dia ni West Ha. Ham ni West Ham West tak Ham, boleh pakai lah, tak dah boleh. lah dia baru dapat Unfortunately. manager kan. Siapa? Hmm. Nuno. Nuno Espirito Santo baru sangat. Hmm. Nuno akan play counter attack kan. Defense tapi Nuno tak kena player West Ham pun macam tak apa-apa so far. So yalah. So my tip Arsenal players you can take Gyökeres, you can take the defenders kalau Fiori Gabriel. Ini akan bagi point lah, Kalau mantapnya point. kalau Fury Kalau Fiori. Kalau Fiori Hmm. main nearly every game lah bro. Hmm. And kalau Fiori ni ada tendency untuk score tau. Kalau Fiori ni. He Apa likes to take shots. kau rasa starting centre back Saliba Gabriel lah, dah Gabriel. return dah? Itu for sure. Tak Dari Gabriel tanah. apa apa, Gabriel apa dengan Saliba. Saliba itu dah main lah. Half 45 yeah. minutes lawan Newcastle. So So, Saliba dah return lah. dah return. Tapi between Saliba dan Gabriel, kalau nak chance untuk score, Gabriel lah kan. Corner kick dia kat atas tu. Dia tolak 13 orang, point bro. dia tanduk. Dia yang pelik dengan Gabriel ni, dia tolak orang tak ada hal. Orang persentuh dia, dia jatuh macam guni. Macam cempedak dia jatuh hari tu. Voltemade tu pegang je dia. Tik, pum, jatuh. Aduh, hai. Kalau 13 point ni kalau dia dapat handball ada tolak tak? Ah, concede penalty kan. Manalah tu. So that's Ah. the first tip lah. Tip. Arsenal expected to win. For me, the second tip sebenarnya, Newcastle. Newcastle hari tu unlucky lah lawan lawan Arsenal. Hmm. Dia kena the curse of the set piece corner kick tu. Dia orang lawan Nottingham Forest. Nottingham Forest under Ange ni, itulah Ange ni dia risky sikit. Dia suka ambil risiko. Hmm. And unfortunately Nottingham Forest ni player tak biasa dengan risiko. Last year diorang main very compact defense, counter attack under Nuno Espirito Santo. Suddenly under Ange dia suruh main high line. Diorang pun tengah confused sikit. So I would expect Newcastle akan menang. Especially Walter Mada ni tinggi ni. Not bad. Dia dah score macam Tapi 2 header bro. dua header. So si tinggi ni Walter Mada lah. So options are Walter Mada as a striker. Hmm. Ataupun defender Defender Newcastle kalau nak clean sheet, you ada Dan Burn, you ada Tino Livramento. Ini semua boleh tahan. Livramento boleh main ke? Dia bukan dia injured. Dia Ada. tengah injured sekarang ni tapi yalah. So 50% chance. Hmm. Better don't take a chance. Siapa yang nak ni Burn Siapa confirm start siapa lah most kalau likely. benar. Burn. Dan Tapi Burn. Burn ni itulah dia Burn ni also a set macam piece punya threat. ya dia macam Burn AF juga ni. Aduh. Tapi So kau expect ni lah Newcastle akan menang lah dengan Forest. I think so. What do you think, Adib? Aku rasa betul. Aku rasa Newcastle have a bigger chance beating Forest at home lah. Yeah. Uh, So, but aku maybe takkan bank on defenders. I would agree on picking Walter Mada lah. You know. Walter Kalau Mada. tak pun Mamat ni pun okay juga Elanga ni. Betul. Kan? Tapi Elanga ni he's not starting tau. Itu je takut. Ya, Rugi. Kalau betul-betul. nak start, ambil Gordon. Ambil Gordon tu confirm start. Elanga Hmm. ni dia masuk 20 minit, 15 minit. Tapi Gordon masalahnya, dia lari, 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 lari. Dia tak boleh score. Dia banyak Betul. lari bro. Ya, Dia ya. banyak lari je. Betul juga kan. Gordon list start. Barnes ni kan dia ni Mamat ni dia start kan. I think Jacob Jacob Murphy, Murphy he's probably the Sandro one that Tonali. starts Tapi a lot more. tapi they don't have a macam focal midfield yang akan dapat points all the time tau. Semua Hmm. tengok, they spread out. Jacob Murphy, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes. Ya. So, diorang spread out. Tengok, points pun spread out. So, kalau nak ambil focal point lah, ambil defense satu ataupun attack satu. Tapi Ya. kita punya tip yang from last time, tip.
Semenyo, apa kata kita pergi Bournemouth pula? Bournemouth lawan Fulham ni. Bournemouth lawan Fulham. Ini nampak macam very Ha, good game bro. Early game lagi. Pukul 3. So just make sure lah siapa-siapa yang nak jangan lupa tak nak tukar FPL tu. Sekejap lagi lupa sampai Sabtu dah main dah satu game. Biasalah tu kan. betul. Betul, Ya. itu good reminder. Jumaat malam Sabtu. Jangan Jangan tukar lupa, hari Jumaat Jumaat lah. malam Sabtu dah kena top dah. Kalau kau macam Diki kau akan tukar hari Jumaat pukul 11.90 lah. 50 lah. 11.59 bro. Selalunya itulah. 11.59. Tapi baiknya tukar hari Khamis lah. Okey, kita boleh tukar sampai 1.29 kita boleh tukar. 1.29 pagi, Sabtu tu kita boleh tukar. 29. Semenyo bro, 48 points sudah. And dia punya price pun sudah 7.8 lah. And Oh, dia menentang Fulham. Kau rasa Bournemouth boleh capitalize lah. boleh. So dua orang lah pada Bournemouth yang banyak orang Fulham, ambil bro. Fulham. Don't take Fulham for a ride bro. Fulham hari tu pun For dia sure. lawan For me, siapa? It, unlucky lah Toulouse, Fulham minggu ah, lepas. Dia orang tengah fight lawan Aston Villa. Lepas tu kena tiga. yeah. Fulham ni, for me kalau main kat Craven Cottage, jangan main-main dengan Fulham. Kuat dia orang ni. Tapi away sometimes dia orang ni macam, dia orang suka duduk London lah dia orang ni. Fulham ni. Dia orang keluar London, dia orang sejuk. So Semenyo ni Semenyo memang inilah ataupun Senesi bro. senesi Dua-dua ya. Nak ambil Semenyo ataupun Senesi. Ni pun Senesi, lagi satu. cuba aku tanya kau. Aku tengok ramai juga FPL players yang dah ambil Senesi ni. Apa keunikan dia dekat Bournemouth ni sebenarnya? So keunikan dia main dia defend yang dia stopper dia orang tau. So defensive contribution memang selalu ada. Because the way Bournemouth play, they build up. So kalau dia orang kena transition, dia lah first yang akan pergi. Ingat tak lawan Liverpool dia yang guna tangan tu sebenarnya. Patut Liverpool dah kat awal-awal dah dapat red card dia ni patutnya. Tapi tak apalah, kita jangan lupa, jangan cerita Liverpool je. Tapi dia akan, he's the first guy who will break up the attack from the Ya. defense lah, not Cuba, midfield, from the defense. So defensive contribution memang tinggi. And cuba. dia ni punya passing bagus bro. So sometimes when Oh, they build up, and the thing about Iraola, dia suka build up. Bila pass, he can find the final ball. Sometimes dia akan pass to Evan Nilsson direct tau. Daripada bawah tu, pop, dia pass ke Evan Nilsson. ya. And Evan Nilsson gelik, score. Ataupun dapat penalty. Ataupun Cuba, pass kat Semenyo. So, ada cuba, je contribution dia. ya. Cuba kau bagi tahu sikit kepada rakan-rakan kita kat luar ni yang apa macam defense contribution tu. Berapa points selalu dapat? Oh, defense contribution ni, dia akan ambil, dia boleh dapat 1, 2, 3 point. Dia depending on a lot of different things tau. Clearances, blocks, tackles. So, the more the more the more you contribute towards the teamnya defensive stats, lagi banyak point you dapat. So itu yang best pasal this year punya punya FPL. Dia recognize orang yang make a contribution defensively. Hmm. Pasal dulu kalau the likes of, contohnya kita cerita tadi, Gravenberch, setiap point tak banyak sangat. Tapi now because Gravenberch not only his assist occasionally, tapi defensive contribution dia pun ada juga. Dia pun ada skor So juga. so with Senesi ni, dia dia assist tau, dia few assist lah. Ya, Because dia ya. pass from bottom. Dia pass to Evan Nilsson and pass to Semenyo. So and harga pun murah, 4.9. So main lawan Fulham ada chance lah. Kalau tak clean sheet pun defensive contribution mesti dapat juga sikit-sikit ni. Okey. Apa apa kalau ni macam ni bro, Facundo Garces. Aduh, Tak pening. adalah. Kita itu topik lain Kalau lah. nak cerita defend tim kecil lah, kita tengok Sunderland lah. Sunderland Sunderland. lawan dekat Theatre of Dream. Macam mana ni? Theatre Sunderland ni of top 10 ni Dreams. bro. Ah, Itulah. Theatre of Dreams. Ini pun satu lagi match yang hangat bro. Rasanya macam kau rasa macam Amorim last game ke? I hope tak. I hope Amorim ni dia stay forever. I hope lah. Tapi cara dia Aduh. main susah sikit lah. Kalau Sunderland beat orang, and Sunderland so far tip solid tip. Sunderlandnya defense murah. Keeper dia murah. Siapa yang tak cukup duit pasal invest in Salah lah, Haaland lah. Look at Omar Alderete. Ada Alderete ni. Pum, letak dia substitute ban. 17 17 poin bang. poin. Weh. Ha, ha. Tak Gila. apa. Apa? Satu clean sheet, satu Goal. Dia ada gol. goal scored. Ha. Ya, Lepas tu defensive contribution. crazy. The crazy guy. So Gila. Dan keeper dia pun kau Ross ni rasa lawan United sekarang ni ni dia akan ada clean sheet ke? ada chance kot. United. Tak ada. Okay lah, kalau tak pun dia kena score lah. Dia okay. Ha. For me,
obviously United is expected to win. So a lot of attacks. So the likes of Alderete, Rolfs will have a lot of shots. Hmm. So Rolfs yang keeper dia akan save, akan defensive contribution. And mana tahu dia United defense dia hancur kan. Mana tahu dia United score, dapat point. Hmm. Macam So mana dengan attack Sunderland bro? Apa? attack Siapa Sunderland yang ni patut kita Isidore lah. boleh? Kita punya so far dia lah yang paling paling mantap. Tapi hari tu dia tak lawan Nottingham Forest dia tak score. Tapi Hmm. lawan Aston Villa tu Isidore yang walaupun 10 man score tu. Hmm. So this Dia is their main. Also Isidore is their main outlet up front lah. yalah. Main outlet up front sama macam Burnley contohnya kan. Burnley kalau dia main home you take Anthony. Burnley Tapi masalahnya Burnley sekarang main away to Aston Hmm. Villa. Aston Villa Tapi pun tengah baru Anthony nak pick up. last week ada score lah. Ada Satu. dia score. Anthony one of the highest scoring strikers at this point of time. Top 5 bro. Ya bro. Obviously Haaland is nombor satu. So kepada rakan-rakan di luar sana, siapa yang ada Haaland tu saya rasa akan teruskan dengan Haaland. The big question is nak letak Haaland captain ke tidak? Because ada other captain's choices kan. Kita cakap Semenyo is a captain's choice, possible captain's choice. Hmm. Lepas tu kita ada Oh. Arsenalnya players, sesiapa, Calafiori ke, Gabriel ke, Gyökeres ke. So these are potential choices. Because So Haaland main away. jom kita tengok game ni Brentford Brentford lawan City. So bagi tahu aku sikit macam mana kau tukar Haaland tiba-tiba ni masuk tim kau. Ah, Apasal pasal kan malam tu. apasal gambar kau sekerat ni? Kau masuklah frame. Oh, sorry. Terbaring Tak, pula. kau Tak, tukar siapa ni? Mesti takkan kau wildcard AKTK bro. Tak, kau AKTK wildcard kan? malam tu, dia kena red card. Aku guna wildcard terus. Wildcard lah. Aku Okay. keluarkan AKTK, letak Haaland. Itu Tapi yang aku... good choice lah. Good choice lah. Letak captain pula tu. Memang itu Itulah je point yang pasal. ada. Terbabur lah 32. Siut je. Ah. Tapi Aduh. so I think kan kalau tengok dia punya fixtures lepas ni, away dekat Brentford, at home lawan Everton dia akan score for sure. Away against Villa ada potential, against Bournemouth most likely will score. So Haaland tengah form of his life lah bro. Gila dia ni. Hmm. Champions League pun dia score berlambak, Tapi ini itulah. pun dia score berlambak. Dia punya price On pun fire ni. dia punya price pun Price dah naik kaya kan. juga ah. 40 Hmm. 14.4 So memang. itulah kalau siapa yang tak ada duit nak buat wildcard ke apa, beli Haaland, So defense kena ambil defense murah lah sikit. tak, tu Because defense aku tak nak tanya kau sikit pasal midfielders for City play. Siapa-siapa yang macam dia okay, dia nak bank on City punya game ni. Macam midfield bro. Midfield siapa lah yang pasal midfield Pep ni, Pep akan rotate bro. Tu aku itu macam tak masalah dia. ha. So for me dua benda tip kan. Salah satu ialah satu komen kat Brentford. Uh, Tim Manchester Brentford rasa takut Manchester ni lah. Manchester lagi satu, tim Brentford tak takut sangat. Kita Hmm. tengoklah itu Brentford main senang je. Tapi tim Manchester ni Brentford akan respect sikit lah. Ha. Problem kalau nak pilih midfield Manchester City ni, asyik tukar semua. The only yang confirm, dua orang lah I think confirm main. Rodri, tapi dia tak banyak point sangat. Reinders. So Hmm. Reinders, it depends. Kalau hari yang dia menjadi, kalau kau nak Yeah. ambil Reinders, harga pun Ons. tak mahal sangat. Ya, 5.8 Dia lah. boleh. Tapi Reinders kalau tengok dia punya history this year, dia menjadi cun banyak point. Ada awal lawan Wolves dia game jadi. Hmm. Lawan Arsenal game jadi. Tapi kalau tak, 2 point, 2 point, 2 point. Arsenal menjadi lah. Arsenal menjadi. So dua game dia menjadi. So lawan Brentford ni menjadi ke tak kita tak tahu. Tapi most likely dia akan main. Tengok 90 minit semua. Dia macam the new apa yang German tu. Turkish German tu. Gundogan Oh. yang main Gundogan. Dia macam main the new Gundogan. yang main untuk Main Galatasaray midfield. lah. Ah. Okay. So susah lah. I wouldn't choose a midfielder for City Macam ni unless you Doku already ni have Reinders. tak Doku fire. cun. Hmm. Doku this year, actually Doku for me kalau dari segi City punya attacking, dia the most improved player this year. Ya. Pasal last year kan dia Pasal banyak attack, dia pasal banyak dia lari baru tapi kahwin final ball bro. dia tak cantik. Pasal dia baru Itulah. kahwin. Buang bisa. So 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 betul dia bagus, bagus bro. At least dia punya final ball cun. Tengoklah lawan Ya bro, Burnley tu dua final ball assist pun kot. jadi. Dua Lawan assist. United, lawan Burnley lah. 4 assist lah dia bagi. Dia tak Dua lari je assist. lah. Dulu dia lari je. Hah? Oh, sekarang tak lari. Agak-agak lah. Aku tengok Dia dia lari punya game masih. dia Tapi lari. sekarang ni passing ni cun lah. Dulu dia lari, lari, lari. Lepas tu pusing balik. Ya, Lepas tu ya. Pep after once suruh pusing balik. Ya.
dia orang punya macam last week this guy Ah, weird macam dia Martin pula Nunez yang score. main. Aku tak faham pula. Dia main right back tu. Tak dia bertukar-tukar bro. Pep ni dia memang tak boleh nak lawan dia Itulah punya. masalahnya macam kita tahu okey, kita tahu City akan belasah Burnley. Tapi siapa kita nak pilih susah. Haaland je boleh. Haaland, Reinders, Rodri. Tiga Itulah. orang ni confirm main. Yang lain tu tak tentu. Lain tu memang susah nak predict unless kau nak pilih ni lah kan. Donnarumma ni okey lah kot. Tapi Donnarumma ni Trafford. Trafford pula. Trafford takkan main. Donnarumma lah. Dia mahal Trafford. bro. Mahal Tapi dia pun Mahal. tak dapat clean 5.6. sheet. Tak baloi lah. Itulah. Dia ni most expensive Keeper dia one of the most expensive. Ada few. Hmm. Alisson dia yang banyak clean sheet lah. Ya. Okay. So, Apa dia? apa lagi thoughts, Adib? So, for me, all in all, kesimpulan, Semenyo masih tetap mantap. Haaland nak captain ke tidak, itu question mark. Arsenal lah this week. Expected to dapat banyak point lah. So kau ni lah macam tadi kau cakap lah kau predict Bournemouth lawan Fulham, Bournemouth to win and then Arsenal West Ham ni memang kena whack kan ni Arsenal to kot. win. Then Newcastle versus Nottingham Forest. Newcastle. then ni Ah, United Sunderland ni kau expect ini Sunderland to win. siapa yang sanggup, exactly. Siapa yang sanggup ambil risk Sunderland punya defense tu cun tu? Chelsea and Liverpool big question mark lah. Susah sikit Ah. lah. Cuba kita Susah. pergi kepada Chelsea dan Liverpool untuk seketika kerana kau Boleh. rasa game ni akan menjadi whack game or macam game yang sengit. I think it's sengit. Typical Liverpool fashion, Liverpool akan score. So far Hmm. Liverpool has scored in every single game kan. Kat Ya. league. The big question is siapa? Because AKTK mungkin Mhm. tak main semalam injured lawan Galatasaray. Masih pula dia. Isaac tak berapa fit. So Salah lah is the only option that you have Hmm. Salah. for Liverpool. Kau drop Salah. Salah dia. Dia Oh, my vice captain lah sekarang. vice captain. Last Tapi week lah. Minggu ni tak tahu lagi siapa. believe it or Tengah not fikir. bro, tengok Muhammad ni kan. Oh, Oh, bagus. I did a very ni lah terima kasih kepada Syed Ani lah sebenarnya. Dia yang memberi satu pointer yang mengatakan Gravenberch dah apa form sikit. Tapi look at Betul. Based this. on the price bro. 5.6. Ya. The big change is the defensive contribution. We spoke about it last time. Betul? Itu yang Hmm. best tu. So ada value nak pilih player-player yang defensif yang boleh attack juga ni. Hmm. Contohnya kalau tengok midfield, Enzo Fernandez. Kalau pergi Chelsea punya side, Enzo Fernandez banyak gila points sekarang ni. Ya, Especially tak ada si Palmer. uh, Palmer. He is the main set piece taker. So penalty pun dia akan ambil. Ya. Kau rasa So ada this penalty guy, ya? penalty dia akan ambil. Corner dia ambil. Kau rasa game ni ada penalty ya? Uh, Kalau Konate solid, tak ada kot. Kalau kalau kau I think nanti the big question mark is game ni kau rasa ada red card ke tak? Chelsea ni asyik kutip red card je sekarang ni. itulah dia. Berapa banyak dekat dah diorang ni. Semalam mana red card, Champions League mana red card juga. So harap-harap Oh, semalam ada kalau nak dekat. ada, tapi semalam dah last minute. Minit dia orang dah menang Hmm. 1-0 minit ke 93. Joao Pedro kena. So Hmm, kalau hmm. dua player attacking Chelsea kalau nak ambil Enzo dengan si Cole Palmer pula. Joao Pedro lah. Pasal Cole Palmer tak main. Tapi Joao Pedro, the only problem is because Cole Palmer tak main, dia bukan main up front. Dia main nombor 10. Yeah. So siapa main striker? Estevao probably. Ataupun apa yang Portugis tu apa nama? Uh, Neto. Neto. Ya. Estevao atau Hmm. Neto. Tapi Tapi itulah. tak berapa menyerlah lah. Hmm. Kalau nak midfield, baik ambil Enzo lah kot. At Okay. least dia ambil set piece. So Corner dia ambil. kau rasa dengan game ni siapa yang menang? Salah. Liverpool. Salah. Mungkin bias kot. Kita punya Asal kau background cakap kita salah Liverpool? Kau ingat ni Liverpool salah ke? tough game lah, tough game ni. Dik. Liverpool tengah apa kita tahu tengah gugup sekarang ni. It's important for Liverpool to get a result. Yelah, So itulah kepada dia. Liverpool fans out there, salah lah kot kalau you guys nak trust ada chance ni. Hmm. Salah. Tapi kalau nak letak salah captain tu, do it at your own risk lah. Sial dia. Okay, okay. Okay, aku rasa kita dah dapat semua apa for this game week 7. Apa just macam last macam kau rasa siapa tadi kita dah cakap lah briefly player-player yang Hmm. kita katakan tapi kalau lah selain pada yang since kau tak nak pick salah so this week kau rasa kau kan captain siapa dengan team kau? Kau confirm captain Haaland lah
Tak, tak, tak. Lawan Brentford ni away ni mungkin tak bro. Oh, kau takkan I'm Captain Haaland? tengah fikir. At the Hmm. moment dalam kepala rasa macam nak letak Semenyo bro. Kejap, kejap. Kita pergi dekat kau punya team saja. Mari kita tengok tim aku kat mana sekarang ni. Team kau Nombor Asfal. berapa? Nombor 13 dia macam. 13. So, ya. Ini pasukan minggu So, ni lepas. pasukan Dia kau. tengok, kau tengok underrated tu yang sedih tu. Kau tengok kat bench tu bro. Aduh, 17 poin under bench ni sedih tu. Tak apalah, bukannya kau dapat, kau tahu pun Sunderland ni. Itulah. Okey, Asal tak kau apa. masukkan Goodmanson ni? Ini yang lagi satu. It was between Goodmanson dengan Rodon for me. Lala aku ambil Goodmanson, Rodon pula score. Tak apalah. Tak I apalah. expected Leeds to ni. So, this week kalau kau tengok team aku, the choices for potential captain kan. Antara yang player besar lah. Salah, Semenyo, Haaland. Ini tiga lah percaturan antara tiga ni. Oh, so Siapa di jadi captain? antara tiga ni lah kau akan pilih Ha, lah. ya. Salah, Hmm. Semenyo, Haaland. Nampak macam kau apa yang kau klik Semenyo ni macam Yalah, mantap pasal ni. dia lawan Fulham kan, home. Lawan Fulham, kau tahu main malam kan? Main dekat dekat Bournemouth malam. Hmm. Fulham keluar daripada London dia sejuk. Okey lah ni. Ada can ni. Tapi apa jadi kat kau punya falsafah yang salah forever captain? Uh, kita kita berehat sekejap lah. Berehat seketika. Berehat seketika lah. Berehat seketika. Aduh. Tengah Aduh. masalah ni bro. Tengah masalah. Tengah masalah. Kau rasa Memang bukan salah dia. Mak dia salah. kau rasa dia macam ada masalah dalaman ke, atau dia ada macam memang Tak dia lah. dah tua After bro? last year dia main gempak sangat lah bro. Last year dia memang gempak sangat. This year deep sikit lah. Penat sikit. Bukan last year je dia main kepak. Dia dah tiap-tiap season bro dia main kepak. Tapi last Tapi year dia extraordinary bro. ya, Last year betul masa kita betul tengok dia betul. balik daripada summer. Record season. Tapi itulah The difference is Atik sebenarnya. Kau sedar masa dia pasal masuk last year dia cakap kan. dia dah sign kontrak baru lah. Sign, well, a year after dia sign, dia rambut botak, badan tegap. This year dia balik sedih bro. Comeback pass away kan. Yelah, oh aku ingat Awal-awal kau pun nak dia dah cakap sedih. dia sign kontrak baru, lepas tu dia main macam sampah. Dia harap-harap he'll pick up lah. Pasal dia pun tak lama lagi nak pergi African Nations kan. So, Bila African Nations? Januari eh? December January je sah. Oh, I mean, okay lah, lagi 2 bulan kot. So bila masa tu salah kita tukar. By then hopefully Verts dah mantap. Aku keluarkan Verts tu. Terpaksa keluarkan Verts. So kalau kau Ah, tengok my team ni my team kan. Aku punya perbezaan antara this one. This is week berapa ni? Week enam. week Kau 7. tengok week 5. Tu perbezaan dia. Terpaksa tukar pasal AKTK tukar pasal main wildcard lah. Hmm. So Palmer terpaksa tukar. Verts tak form. AKTK terpaksa tukar. Tu yang terpaksa ambil wildcard lah. Verts ni bro. Macam mana ni Verts ni? Apa pendapat kau Atip? Sedih bro, tak ada assist bro, tak ada assist, tak ada G. So itulah Bro, kalau kau bila kau tanya. tahu Game week 8 aku rasa time tu dia banyak point. Game week 8. Tunggu je. Kita tunggu game week 8. Jangan ambil risk. Tak apalah bro. I mean, tak kisahlah dia team cikai ke apa ke. Tapi I still would not ni lah taruh words yet lah. Kalau aku words kalau aku slot bro, aku akan macam aku cakap lah, aku akan masukkan dia slowly lah, rather than boom masukkan dia expect results, you know. Ya, Akhirnya faham. kau tengok lah macam boom, kosong bro. Dah 8, ini 6 game Premier League, 2 game Champions League, kosong. Tak apa. Soon, soon, soon. Coming soon. Aduh. Coming soon, bro. I mean, bukan kau seorang je yang ada words bro. Kita, aku, Kak, Ani semua ada bro. Kita semua ada Of semua. course. Masa kita masuk, aku rasa majority Liverpool fans akan letak Verts, bro. Excited kan? Ya, Signing Cun ni. saya ni. Such a player. Tapi kita semua yang penting, kita semua percaya ability dia Cun. Tunggu masa je. Bila tu? Yalah. Okay. Ya, itu je. I mean, jom kita Kita recap. shout out lah sikit, Atip. Siapa yang tengah leading kau punya Kita votan ni? ni Unta FC Dahlan Untuk ni special lah. Takayama. Nama pun macam anime. Unta Untuk ni satu FC. bonggol ke dua bonggol ni? Tak tahu. Dia tu lain macam lah Dahlan Takayama ni. Kau punya batch pun bernaga. Lain macam Confirm dia ada bye. Haaland. Yang aku tahu kalau 65 poin mesti Ya, Haaland captain. oh, Betul tak? mesti ada. Dah agak Tapi lah. Oh, apa triple captain.
Bro, Dia pun triple captain bang. iya ke? Ah, Oh. 48 poin, triple captain. Well done lah. Kita tepuk sikit lah. Tepuk, Kak tepuk, tepuk, Unta. tepuk. Well done, well done, well done, well done. Tapi apa-apa bro, dia fan Man U. Itu pasal dia ada negatif satu vice captain dia kau tak tengok ah. Tak apa Dalan, jangan marah Dalan, kita bergurau saja. Tapi apa-apa Gurau. pun Kau nombor satu Dalan, yang lain semua anda kat bawah nombor kau. satu. Tenang. Lain macam Ah. kalau orang ada batch naga ni mestilah kena ada nombor satu. Cuma aku rasa kau punya captain ni apa vice captain ni kena tukar sikit lah. Dalan, beza kau apa beza kau dengan Ruben Amorim? Kau nombor satu Dalan. Ya, betul. Yuk. Jangan main-main. Aduh, ui, tapi dia punya sub pun not bad bro. Actually, kalau kau Ah, main bench pun dapat lah at least 11 point lain 11 poin. macam. Itulah. Okay, tapi dia pun ada Dorgu. Tapi actually, apa pendapat kau dengan Dorgu tu lah? Actually, Dorgu ni is actually a good choice because dia punya price murah. Price murah. Dia Eh. main wingback, dia selalu attack. Tapi masalahnya tim yang dia tengah main ni Dia Cikai. cikai Itu lah. masalah dia. Itu Ya, dua-dua kita. truthfully, I mean, Ya, with ya. all due respect to United lah. Kalau United main cun, ini murah dan main Ya, ya, ya. cun ni bro, main Tapi itulah. attacking kan. But we both Tapi agree tim dia cikai. tim Cikai Okay. sah. Okay. Jap. Lastly kita nak check siapa sajalah. Orang yang sama ke yang last tu? Aku nombor Eh, 59. Ya Allah. kau nombor apa dah ni? Tak tahulah. Selangor FC. Adakah orang yang sama? Aku rasa Oh. orang sama kot. Ni macam kau tak main je Ethan. Dia Apa? sedih bro, Selangor asyik tukar manager je. Aduh. Itulah dia Selangor. Macam, tak apalah. Selangor FC tu kita buat cerita benda tempat lain lah. Ah, Dulu ada ni, dulu apa? Ada German DNA, tak jadi. Lepas tu Japanese punya DNA, tak jadi. Lepas ni kita nak pergi mana pula? Gini lah Laos. Aduh, tak apalah. Okey lah. Itu saja aku rasa yang ni. Untuk ni so aku harap jap jap. Lami aku. Ini last lah. Kita all out sikit pasal lepas tu dia cuti kan? Kita cuti Oh, international break kan? ya. Yeah. Aku rasa. Tak tengok So, sikit fixtures. So fixtures game week 7 Saturday 4th October to Sunday 5th October. Oh, ada cuti seminggu ya, so untuk game orang week yang nak buat 8. World Cup pun akan risau. Pasal letak World Cup, lepas tu pergi masa international break, player dia Hmm. 2-3 injured, habis. Pening kepala. Tapi kau dah wildcard dah. Itulah. Itu harap-harap tak injured lah. Aku Tapi apa. terpaksa buat pasal kau tahu lah semua injured. KTK, Cole Palmer, Yalah. tukar. Tapi apa-apa game week 8 ni ada game besar sikit. Tak adalah game besar. Yes. Ni macam game ni macam Okay lah. kan. Dari segi derby-nya dia besar lah. Kan? Yelah. And form goes out of the window. Tapi kita berharap Ruben Amorim tetap kekal lah. Ya, ya, ya. Itu betul. Perjuangannya tetap. Harap-harap dia tak buat apa-apa lah masa international break. Dia tak mogok ke. Janganlah. Janganlah. Kan. Kesian dia. Trust the Kesian dia. process, bro. Trust the process. Trust Trust the the process, process, guys. bro. Trust the process. Okay. Okay. Any last words, Ricky, for our FPL fans? FPL fans Ya, pula. so far I FPL think players. Ya. bagusnya last game week 6 cun kan Dave kan. Banyak gila last minute goal bro. Yelah. Harap-harap minggu ni pun banyak gila last minute goal tapi ke tim-tim yang okey sikit lah kot. Masuk masuk kau apa yang okey? Aduh, kau ni. Kita asyik last minute goal our side lah pula kan. Last week dah kena side lain. This week kita menang 1-0 Hmm. lawan Chelsea minit ke 92. Okey lah, I terima lah. Inilah just to kita akhirkan show ni dengan uh, Arsenal lah. Let's say kau predict tadi Ha. Arsenal lawan West Ham. Kau rasa Hmm, Arsenal akan keep up that momentum? rasanya 3-0 lah. Itulah. 3-0. Diorang macam And ni lah I bro. would think I want to see Arsenal play positively. Bukan sekarang ni. Macam mana kau nak cakap positif? Diorang dah memang main macam tu bro. Memang diorang main defensif bro. Tapi Diorang why? akan Because habis tu diorang akan main set piece je, bro. Diorang memang akan okay, cakap bosan. okay, either long throw atau corner kick, lepas tu Gabriel score, kalau tak dia injured atau dia handball pun tak penalty. Macam mana bro? Habis tu diorang Tapi cakap this game lawan West Ham, itu diorang cakap kita pula referee tolong. Apa yang kita referee tolong mah aku tak tahu. tak, tapi West Ham ni aku rasa dia tak perlukan corner kick kot. Mungkin satu corner kick, dua lagi mesti gol-gol cun sikit lah. Apa yang kau Kasihlah tak dia tengok cun corner kick sikit. ni? Newcastle dia score 2 set piece kot.
Dengan Takkanlah highlight gol kan kalau season review dia nanti highlight corner kick je. Itu macam macam kursus corner kick je boring ah. suatu orang ada set piece coach bro. Mana pergi kita punya set piece coach? Kita punya coach pun dah, aduh, coach kita pun botak bro, dah tak tahu nak cakap apa dah. Actually, kau tak rasa ke kita pun kena ada, Liverpool kena ada set piece coach? Bukan, kita dah, I think just hired, I think. Possibly, possibly. Ya. Tapi kau tengok lah macam Arsenal ni terbukti set pieces dia berfungsi bro. Lagi satu, dia defend set piece bagus. Liverpool Ha. defend set piece haruk. Teruk bang kita defend. Aku Janganlah tak macam tu. tahu tu. Okay, tak apa, Ah. Tip. This week, kau tengok this week lawan Chelsea. Itu Tak apa, penting. lawan lawan Kita, Chelsea ni pasal dua-dua pun defense ke laut. So kita so harapnya game ni exciting lah, you know. so far exciting. So far setiap game ada gol lah. Jangan worry lah. Kau tunggu sampai minit 88 tak ada gol pun, sabar sekejap. Mesti ada golnya. Tak ada risau. Jangan risau. Jangan risau. Aduh. Okeylah, itu saja daripada saya, Latif Rizal Bahri dan co-host saya, Asran Rozandik di dalam FPL bersama. Uh, say bye, Diki. See you. Assalamualaikum. Take care, Uh, bro time. Bro time fans out there. Jangan lupa apa Jangan subscribe. lupa subscribe dan Ah, share. Kita bagi points ni bukan free saja, tapi untuk korang, untuk happy. Pointers korang tinggi meninggi. Okay? Okay, kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum.